Anda tahu keturunan Ya'juj dan Ma'juj berasal daripada mana? Daripada anak terakhir Nabi Nuh alaihi salam, iaitu Yafis ataupun Yam. Yafis dan Yam ataupun Yam ini mempunyai 8 orang anak. Yam, Yafis anak keempat Nabi Nuh ini, isterinya bernama Arbasisah binti Marazil. Dia berkahwin dengan Arbasisah binti Marazil, mengeluarkan 8 orang anak, 7 lelaki, 1 perempuan. Yang pertama ialah Gomer. Yang kedua Wa'il. Yang ketiga Hawan. Yang keempat Tubal. Yang kelima Hausil. Yang keenam Tiras. Yang ketujuh perempuan Syabokah. Yang ke-8 saya lupa nama dia. Kumpulan yang pertama Gomer itu adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Memang Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan daripada Yafis. Jangan anda gambarkan Ya'juj dan Ma'juj ini manusia makhluk asing. Manusia duduk bawah tanah. Manusia yang tak punya rupa seperti kita. Ya'juj Ma'juj adalah manusia seperti kita.